Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, the three of us adalah non-Splash Mania team. Sebab Koyum and friends berada di Splash Mania. Kami cari tempat lain yang lebih sesuai dengan kanak-kanak and affordable. So, recommended lah tempat ni. Besar, fun. Lepas tu lain daripada yang lain lah, special. Tadi kami sampai dalam 10:30, agak sunyi. Tapi yelah, kalau tempat macam ni, okay, that one is Bangi Avenue Convention Center. Kalau ada event, mesti meriah kat sini. Thank you for joining. This place is called Bangi Avenue Kingdom. Macam playground ataupun play site for kids. Admission percuma, cuma bila masuk Bangi Avenue ni kena parking lah per entry, RM1 untuk 1 jam. Tapi masuk play site ni percuma. Buka pukul 7 pagi hingga 12:30 malam. So tadi nampak ada a few sites yang ada lampu-lampu. I can imagine lah, malam mesti lebih cantik kat kawasan ni. So it is very big. Ya, saya dekat Bangi. Danish dekat mana tu, Danish? Having holiday? Oh, at home. So dekat Danish kat rumah. Kat tempat ni free je Danish kalau nak pergi dengan family. Dia punya apa? Bangi Avenue Kingdom ni. Alif mana? Mana dia? Mana dia? Dia tengah naik. Kenapa biarkan dia sorang-sorang? Nampak dekat mana? Sekarang dekat sini. Jangan pergi sorang-sorang. Dekat dengan rumah. Danish. Yang ni Danish mana ni? Hai Alif. Angah cakap hai. Janganlah macam tu. Cakap dah elok-elok. Danish ni Danish yang mana ni? Dekat dengan rumah Danish. Danish duduk kat Bangi. Jom kita turun lah sebab agak panas. TikTok dia auto shutdown sebab panas. Okey, jom kita tengok kat bawah. Angah boleh bawa Medina ke sini. Sini percuma sahaja and it is fun. Cantik, besar dan seronok lah. Tu. Takkanlah Medina naik ni. Yelah. Takkanlah Medina naik ni. Yelah. Dekat Bangi ngah. Dekat Bangi Avenue. Kalau search dekat Waze, Angah boleh type Bangi Avenue Playground. Ni playground. Ataupun Bangi Avenue Kingdom. Ni playground. So tengok So tadi cakap dengan budak-budak ni, pokok-pokok ni diperbuat daripada batu. It is man-made lah. Cik dah. Adik diri kat situ. Semua ni. Tapi Firdaus tak percaya. Ada. Percaya. Ada.
Minta maaf ya semua. Dia bukannya line tak okey. Sebenarnya sebab telefon ni berpanas. Dia berada dalam keadaan panas, so overheat. Overheat dia auto shutdown. Mama ada. Mama ibu tak pasti. So saya cakap dengan Firdaus tadi, pokok ni man-made. Maksudnya orang yang bina. Okey, orang yang bina dia buat daripada batu. Kita orang dah tengok close lah tadi. Tapi memang interesting site dekat dalam ni. Sebab macam kita boleh lepak baca buku dalam ni. Yes. Ni kan. Ni kalau kita tengok betul-betul ataupun kita ketuk, dia bunyi batu. Dia bunyi batu, bukannya bunyi apa? Pokok Bukan bunyi kayu. So sangat cantik lah tempat ni. Kalau saya suka tempat yang macam ni lah. Luas dan sesuai untuk kanak-kanak mingle around. Tapi bagi satu persminggu. See the big tree? So kat sini